Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya 076575 Fatin Nabila binti Anwar akan sambung pembentangan tugasan kedua saya bagi subjek Mantiq Al-Hadis iaitu Tamsil. Pengertian tamsil. Tamsil ialah merupakan satu kaedah kita membuat kesimpulan sesuatu berdasarkan hukum yang sama. Kaedah tamsil ini ialah dua perkara atau situasi dibandingkan berdasarkan persamaan ciri atau sifat yang tertentu. Dia juga menyamakan hukum pada dua perkara kerana persamaan sifat dan digunakan untuk meyakinkan pendengar melalui contoh nyata. Secara ringkasnya, tamsil ini adalah hujah yang menyamakan hukum pada dua perkara kerana kedua-duanya mempunyai persamaan pada ilah hukum. Tamsil terbahagi kepada 4 rukun, iaitu yang pertama al-aslu, iaitu juz'i yang telah diketahui hukum ketetapannya yang mana kita gelar dia sebagai musyabbah bih. Yang kedua al-furu', iaitu juz'i yang tidak diketahui lagi hukum dan memerlukan pengisbatan hukum kepadanya. Ini digelar sebagai musyabbah. Yang ketiga al-jami' ataupun al-illah, iaitu persamaan sifat yang menjadi sebab hukum. Dan yang keempat al-hukmu, suatu ketetapan yang telah diketahui dibuktikan oleh al-aslu dan cuba dibuktikan kepada al-furu'. Di dalam video ini, saya akan membawa isu hukum Jabali secara pre-order online dan mengaitkan persamaannya dengan konsep Jabali Bai' As-Salam, yang mana di sini saya akan menerangkan proses tamsil berdasarkan 4 rukun tersebut. Jadi, Bai' As-Salam ini adalah akad tempahan di mana barang belum ada semasa akad tetapi sifat, kuantiti, harga dan tempoh serahan sudah dipersetujui. Ulama bersepakat hukumnya adalah harus. Pre-order juga pada hari ini mempunyai ciri yang sama, iaitu barang ditempah yang mana kadang dibayar deposit dan spesifikasinya diketahui sebelum akad dan jelas. Maka pre-order sebagai al-furu' disamakan dengan Bai' As-Salam sebagai al-aslu kerana ia berkonsep ilah yang sama, iaitu tidak berlaku gharar dalam akad. Dengan itu, hukum pre-order adalah harus berdasarkan tamsil ini. Baiklah, jadi rumusan tamsil qiyas berdasarkan contoh sebentar tadi ialah kita dapati hukum jual beli pre-order dianggap sah selagi memenuhi syarat-syarat, yang mana syaratnya adalah seperti barang yang dipesan haruslah memiliki maklumat yang jelas dan pasti. Waktu penghantaran atau penyerahan juga haruslah jelas. Jadi keseluruhan daripada pembentangan ini ialah kita dapati tamsil ialah hujah analogi dalam mantik yang mana dia berasaskan 4 rukun. Al-aslu, al-furu', al-jami' ataupun kita panggil dia sebagai al-illah dan juga al-hukmu, yang mana kita gunakan dia apabila illah persamaannya kuat. Dan tamsil ini juga merupakan cabang daripada qiyas, yang mana dia bukan asing daripadanya. Ini sahaja pembentangan saya bagi tugasan 2. Sekian, terima kasih.